Hospital Latih teruk. Hospital Panadol je tu. Ni pakcik nak share pengalaman pakcik. Masa tu anak pakcik baru 3 orang. 2 sekolah rendah. Darjah 3 mau darjah 1. Satu lagi baby bini pakcik bawa ke Rawang. Ada urusan family lah. Time tu tiba-tiba pula pakcik kono sakit batu karang. Masa tu tak tahu lagi tu batu karang. Hanya orang yang pernah kono yo tahu sakit macam mana. Pakcik pun naiklah mutu ke klinik kesihatan. Bila dapat jumpa pegawai perubatan tu, dia kata mungkin batu karang, kono rujuk ke hospital Latih. Masa pegawai tu cek, pakcik tak duduk pun. Sebab kalau duduk, sakit mek-amek. Lepas dapat surat, pakcik pun naik motor berdiri tekau. Ambil anak ke sekolah, pergi rumah jiran, bagi tahu keadaan. Saya ni kono pergi hospital, tapi tak adalah pakcik cakap Negeri Sembilan dah. Anak kita tak ada orang nak jaga. Cik khabar macam tu lah lebih kurang. Walau anak pakcik ni Alhamdulillah lah boleh berdikari, tapi jangan sombong. Allah suruh bermuamalat, bersosial, gotong royong. Jadi maklum ke jiran. Pakcik pun torih ke hospital Latih. Yo naik mutu ni dalam keadaan berdiri. Sebab nak drive kereta kono duduk. Sakit itu hanya yang pernah kono lah yang tahu. Jadi apa yang cik nak cerita ni ialah kau tahu tak kisah penguda gua yang claim voucher mau Tuhan. Bila dia dapat susah. Lepas tu kau tahu tak ayat Quran dia jual boli mau Tuhan. Kau pergi carilah. Macam tu lah pakcik masa sakit dan nak pergi hospital Latih tu yang telah dimomok kan. Hospital paling teruk di Kelantan. Habis segala benda baik yang pernah pakcik buat, pakcik ungkit. Sebab nak claim voucher kat Tuhan ni. Supaya mudahlah urusan pakcik kat hospital Latih. Dia kira macam tongkuk dalam kan, buruk siku. Tapi tak apa, tu Tuhan kita kan. Sampai kat pintu utama kecemasan tu, ada kaunter Jadi cik pun bagilah surat. Dia pula terlatih lah tengok muka. Muka pakcik dah 3 selendar lah guys. Level sakit memang paling sakit. Ni togang ni, urat ni kat dahi ni kan. Memang togang. Sakit Pegawai tu offer wheelchair. Pakcik kau dia jalan ni lah sebab memang tak boleh nak duduk. Sampai dalam bilik rawatan kan dia suruh baring. Sebab nak bagi ubat tahan sakit ni nak kena cucuk. Sebab lepas ni nak bagi x-ray bagai. Masalah duduk pun tak boleh. Ini kan pula dia suruh baring. Lepas tu pakcik tanya lah nak cucuk kat mana ni. Kan kalau cucuk kat buntut takkan dia nak cleanset dan suruh pakcik pula kan. Cucuk kat bahu tak boleh ke. Pendek kata dia cucuk lah kat bahu. Pendek cerita lagi x-ray tak nampak pun batu karang. Air koncing pakcik Alhamdulillah lah jonih pasal pakcik ni tak merokok. Tak edik kopi. Tidak ketagihan apa-apa, Alhamdulillah. Cuma ada unsur darah dalam kencing tu. Cik pun tak reti macam mana tu. Jadi doktor pun berilah ubat macam Ino tu. Mencampur air dia buih-buih tu kan. Lepas tu ubat tahan sakit. Lepas tu dia beri temu janji lagi. Pendek cerita lagi. Sebelum temu janji yang satu lagi tu, pakcik tiba-tiba kencing. Masa nak kencing tu tiba, sakit. Pop, keluar dia bondo macam jelly. Kocik je. Dia bukan batu, dia macam londe jelly. Tahu tak sakit dah. Dan tahu tak datang lagi dah temu janji tu. Alhamdulillah lah. Walaupun hospital Latih ni, siapa yang duduk Pasir Mas dia akan tahulah cerita ni. Tapi pakcik tak rasa lagi pengalaman hospital paling teruk macam dimomokkan, Alhamdulillah. Tapi habis dah lah voucher pakcik time tu. Kena buat sokmo lah.